Saya predict 4-3 lah. Untuk SPM pula saya target 9A. Okay, Amzik, macam manalah Amzik sendiri dapat permission daripada parent Amzik untuk bermain di MPL lah. Sebab kita tahu sebelum ni kita pernah tanya Coach Ren sendiri yang dia akan tunjuk line up yang paling best kan. So dibawa dekat playoff ni, line up yang paling best adalah line up asal, which is Amzik sendiri yang bermain sebagai goal lane. So macam Amzik rasa macam mana Amzik susun jadual Amzik sendiri sebagai seorang pelajar yang tengah SPM sekarang, ada sentai awak tengah nak go to international punya place. Macam mana Amzik rasa lah, macam mana Amzik susun benda tu, how you manage things like that? Dari segi persediaan antara pelajaran dan permainan e-sport ni, saya bagikan masa dengan, contoh kalau ada satu hari tu saya ada kelas tambahan ke ataupun bengkel untuk SPM dan sebagainya, saya akan inform awal dekat coaching staff yang saya tak dapat nak main. So diorang akan faham, diorang pun akan bagi orang lain untuk ganti saya dan diorang bagi permission untuk saya fokus study lah. Tapi kalau dekat gaming house tu, waktu scrim saya akan fokus scrim, tapi lepas habis scrim saya akan ambil waktu yang lebih tu untuk study lah. So dalam masa yang sama, walaupun kita main, kita dapat study juga. And the last thing untuk permission daripada ibu bapa tu, pada awalnya sebelum start lagi playoff, kerana saya ada bincang dengan saya. Diorang tanya, betul ke nak main playoff? Kalau betul nak main, diorang izinkan, tapi dengan syarat kena balancekan SPM dengan e-sport lah. So saya pun akan usaha sungguh-sungguh dan saya akan buktikan kepada orang yang saya boleh bahagi masa dengan betul lah. Okay Amzik, ini last prediction Amzik untuk esok lah. Ni you punya prediction sendiri, dan target berapa SPM? Prediction esok saya harap esok jadi perlawanan yang sengit lah, yang hype orang kata. Saya predict 4-3 lah. Untuk SPM pula saya target 9A. Kata-kata untuk fans CG Esport dan fans-fans di luar sana, terima kasih kerana sentiasa support kita orang, walaupun kita orang punya gameplay agak shaky sikit, walaupun kita orang ada kalanya jatuh, ada kalanya naik. Thank you lah, tanpa korang siapa kita orang kat atas stage ni